33 kursi yang kita ada bersama mereka atau tidak, kita akan pastikan kita lawan semua kursi. Boleh buktikan dalam manuver politik, pergerakan pendirian para pengundi di AP boleh dapat kosong di Sabah. Tidak mustahil di Kedah ni di AP akan lenyap sama sekali. Boleh. PKR sedang lemah, dia sedang berpecah, para pemimpin sedang berebut kuasa, sedang mabuk dengan kemewahan. Kita akan rampas 2 kursi PKR di Sidam dan Bakarang. Satu-satunya parti yang kita ada, tak ada pilihan lain dah, yang bekerja ikhlas lillahi ta'ala, tak merebut kuasa, tak merebut kedudukan, tak cari habuan, tapi sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit, harta benda untuk kestabilan politik di negara ini hanyalah PAS semata-mata. Hampa pergi cari parti lain tak jumpa dah hak macam PAS. Ya ke? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat pengacara majlis, ahli parlimen Lostak, Yang amat berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Naib Presiden PAS, Pengurusi Perikatan Nasional. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Merangkap Suruhjaya PAS Kedah. Yang berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pilihan PAS Negeri. Para pimpinan Badan Perhubungan PAS Kedah, yang dipertua PAS kawasan-kawasan, ketua-ketua dewan, ulama, pemuda, muslimat, para amilin PAS, para murabitun Parti Islam Malaysia PAS yang tidak pernah jemu dan kedekut masa, tenaga dan wang ringgit untuk bekerja bagi memenangkan Parti Islam Malaysia PAS dalam jihad melalui pilihan raya yang telah dipilih oleh PAS sesuai dengan kehendak undang-undang dan negara ini. Kita tak ada jihad qital, tak ada jihad perang, bunuh-membunuh, tak ada. Kita jihad muwajahah silmiyah dalam keadaan aman. Para ulama berijtihad, pilihan rayalah jalan kita untuk mengambil kuasa negara ini. Dengannya kita memerintah negara, dengannya kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dengannya kita mentadbir dunia ini. Itulah tujuan PAS masuk pilihan raya, bukan jadi keutamaan jadi matlamat akhir kepada PAS ialah menjadi Perdana Menteri atas dunia ini sahaja. Bukan matlamat akhir PAS untuk menjadi Menteri Besar, untuk menjadi Esko, menikmati segala keistimewaan yang disediakan atas dunia ini sahaja. Perjuangan PAS bermula dari alam kanak-kanak sampailah ke alam kubur. Orang kata sampai alam kubur, dah. Perjuangan PAS menyediakan jalan untuk kita sampai ke syurga Allah, insya-Allah. Kubur tak tentu kita tuan. Kubur tak masuk syurga ni. Kita nak semua gerak kerja yang kita susun, semua tugasan yang diberi, ekosistem yang dibentuk oleh PAS sejak tahun 51 semakin membaik sampailah sekarang. Kita nak semua pengorbanan yang kita buat dalam perjuangan jihad melalui pilihan raya ini boleh menghantar semua ahli, pemimpin, penyokong masuk syurga. Daripada tahun depan masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, kebaikanlah yang akan membawa kita semua ke syurga.
syurga masuk dengan rahmat Allah. Kita nak semua kebaikan yang kita buat dalam Parti Islam Malaysia PAS, dalam jalur dakwah, jalur siasah, jalur kebajikan, jalur tarbiyah yang ada dalam PAS, semua itu akan menghantar kita masuk syurga. Itu ekosistem yang dibina dalam PAS. Tak ada parti lain, baik PKR, baik UMNO, baik Bersatu, baik jauh sekali DAP, ada ekosistem ni. Semua parti-parti lain ditubuh di asas untuk merebut kuasa, dan ada yang merebut kuasa terlalu lama berkuasa, akhirnya gelong. Sekarang ni pun nak balik kuasa. Dia dah pun tak betul lagi. Buat cerita macam-macam pasal orang. Orang kau kenal hampa tu siapa? Pungkok tak basuh lagi. Hampa mula lah. Pasal itu kita semua ada dalam PAS. Orang PAS mari program, tak ada bas sponsor, tak ada makan free, tak ada duit poket, tak ada duit minyak. Mai sini kena bagi derma pula. Kutip kadang-kadang sampai 2 kali. Tak bagi marah. Tuan-tuan sekalian, tu orang PAS memberi, berkorban, waktu senang, waktu susah, waktu rajin, waktu malas, waktu ada, waktu tak ada. Kita semua bersedia untuk berkorban bagi demi mencapai cita-cita Islam kita. Betul? Maka orang yang tidak suka dengan kita, tak mampu menyaingi kita, tak mampu ada ekosistem macam kita, maka dia nilai kita macam mereka. Dia ukur kita sebagai parti politik semata-mata. Mereka salah. Kayu pembaris yang diguna untuk ukur PAS tak sama dengan kayu pembaris yang diguna untuk ukur parti-parti lain. Ni hebatnya PAS. Ni kelebihan PAS. Mari kita sama-sama jaga dan pelihara kelebihan dan keistimewaan PAS sampailah dunia ini kiamat. Orang tak boleh menyaingi kita. Dia fitnah kita macam-macam. Dia reka cerita pelik-pelik, terutama tentang pemimpin PAS. Tuan-tuan sekalian, berita tersahih tentang PAS hendaklah datang daripada pemimpin PAS. Bukan datang daripada musuh, bukan datang daripada Saipul Trooper, bukan datang daripada Ceplos, bukan datang daripada UMNO, bukan datang daripada Bersatu, bukan datang daripada Bersama. Berita PAS yang sahih hanya datang daripada PAS. Ada pula cerita rumah tangga kita pergi tanya orang, dia bukan tahu. Kita tidur pukul berapa, kita mandi ke tak mandi, kita aja tahu. Betul tak? Ni hampa lebih tahu pada kami ni. Bila ham mengendap, kaki mengendap ke hampa ni? Bahu. Tuan-tuan sekalian, kita bersama dengan parti-parti rakan dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah, PAS diberi amanah melalui Dr. Ahmad Samsuri untuk menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Hal ini tidak mengembirakan. Hal ini mendatangkan cemburu. Hal ini membimbangkan. Maka dibuat macam-macam cerita untuk datangkan wajah-wajah bodoh kepada PAS dan PN. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke hari ini, sampai lah ni, Dr. Ahmad Samsuri masih lagi pengurusi PN, saya pula bendahari. Tunggu ni, bagilah duit. Agak duit kau seorang teruk lah kau. Kita akan bawa PN ni tuan-tuan. PN telah dilihat ada keupayaan untuk menjadi pemerintah pada pilihan raya akan datang. Maka PN dihentam. Macam-macam cerita direka. Seboleh-boleh nak datangkan wajah buruk kepada PAS. PN runtuh masa PAS jadi pengurusi.
Tu yang sedang diusahakan oleh semua orang. Tuan-tuan sekalian, dengar janji saya, pengurus CPN ini akan kekal masuk pilihan raya akan datang dan akan jadi pemimpin negara ini. Hampa panggil, hampa tak semua pemimpin-pemimpin lain tu beraih dia pak, macam buat kawat cam tu. Hampa beratak dia pak, adakah layak? Semua telah ada rekod, semua telah ada sejarah, ada bukti kegagalan dan pencapaian masing-masing. Pakai ada kudih semua dah. Yang tak ada kudih, pengurus CPN lah ni. Maka orang cemburu, orang marah, orang susah hati, mau tak mau dia kena bagi jahanam. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah di dalam kawalan kepimpinan PAS, di bawah nasihat dan tunjuk ajar pada tuan guru, para alim ulama, para orang-orang lama dalam politik di Malaysia, PAS akan masuk pilihan raya di Johor, di Negeri Sembilan, PRU ke-16 nanti, memimpin Perikatan Nasional untuk memerintah Malaysia. Saya kurang-kurang menteri dalam negeri. Kurang-kurang. Tapi orang PAS tak pernah cakap macam tu. Orang PAS ni hampa letak di mana, kita duduk di situ. Tak izah bang kat saya, jadilah al-murabitun. Murabitun ni tentera, para amilin, diarahkan berada di sempadan, dia ada di sempadan. Diarahkan berada di medan, dia berada di medan. Diberi cuti, dia berada di rumah. Disuruh bekerja, dia pergi kerja. Disuruh rehat, dia rehat. Disuruh perang, dia akan perang. Semua ahli PAS, semua jentera PAS sekarang adalah al-murabitun PAS. Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jangan jadi pembidak catur. Kerja nak mengatuk. Dia atuk orang tu, dia atuk orang ni lah, dia tak buat kerja apa. Dia tegur sana, dia tegur sini, dia cekap pinggang. Dia tak buat apa. Tu bukan amilin PAS, tu orang lain. Tidak ada dalam buku cacatan kita. Tak ada dalam komus perjuangan kita. Orang yang suka mengatuk orang, dia tak buat apa. Betul? Hampanya duk atuk aku. Aku atuk hamba. Pemimpin akan menentukan dasar. Pemimpin akan menentukan strategi. Kita al-murabitun, kita amilin, kita akan turut semua strategi itu. Pemimpin ni tuan-tuan duduk di atas, dia nampak luar. Nampak banyak ni semua. Kita duduk ramai-ramai itu nampak belakang guru ya. Lepas tu lidung dengan payung, mula nak marah. Angkat sikit payung. Sebab tu tuan guru, Presiden PAS, tiap-tiap tindakan yang diambil, tuan-tuan Tok Guru jadi wakil rakyat tahun 70-an, antara tokoh paling lama dalam Parlimen Malaysia. Ada budak-budak baru masuk politik 2-3 hari, baru jadi ceplos, baru dapat name tag ni. Main duk habaq kata Tok Guru tak betul. Belau tahang. Kawan dah 40 tahun lebih berada dalam kancah ini, dalam perjuangan ini, dalam medan ini. Dia tahulah ke mana nak pergi. Berdentum guruh di langit. Dia tahulah hujan ke tak. Malam ni hujan. Dia kenal orang. Dia kenal percakapan orang. Dia tahu orang ni nak pergi ke mana. Cakap lagu ni, dia nak pergi ke ni. Cakap lagu ni, dia nak pergi ke ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Kurang pengalaman. Mana kena penting orang-orang lama. Orang-orang yang mendapat kebijaksanaan dalam medan ini. Baru mari bubun duk lembut lagi, baru daftar jadi ahli parti, piduk kata ke orang 5-60 tahun dalam perjuangan ini. Jumpa tuan-tuan tampak lagi. Kurang aja. Samsing tak kata gaya. Ilmu tak ada. Cakap yang berdegar-degar, pengalaman cetek. Saya tak kata kat siapa-siapa, siapa berasa ambil. Siapa kena nampak, kau tu lah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, di Kedah ni kita ada 33 kerusi sekali dengan bersatu. Walaupun telah putus hubungan, saya yakin kesemua mereka tu masih sayang kat kita. Pergerakan pola di sini dalam
PAS Bersatu ini adalah manuver politik. Manuver politik ini akan berlaku dari masa ke semasa. Kita lah kena setia, kena taat kepada parti kita. Lagu mana parti kita nak pi, kok mana pemimpin nak bawa kita, betul tak betul, lagi tak kena, tak langgar syariat, tak langgar syarak, kita wajib patuh kepada parti kita. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah PAS yang memimpin kerajaan negeri Kedah stabil, tak ada isu apa. Saya masuk surat pun duk gelak yang puan ni, gelak dengan mereka, tak ada masalah apa. Pasal kita konsisten. Dia pecat keahlian seorang esko, kita kata kita tak boleh tukar atas kerana pergerakan politik. Dia servis baik di negeri sebagai esko, dia kekal. Sama dengan keputusan yang terkini, dia berkhidmat dengan baik walaupun tak ada hubungan politik secara rasmi, dia servis baik, dia kekal. Sama dengan ahli majlis, sama dengan MKK di kampung-kampung, kekal macam biasa. Pasal kita penting sekali ialah servis dan khidmat kita kepada orang ramai di negeri ini. Sejuk tak? Hampa nak suruh kata kat orang, nak kata aku yang kena, hampa lari. Tuan-tuan sekalian, kita di Kedah ni tuan-tuan, sekan tak sekan orang Kedah ni, hampa suruh pilihan raya esok pun kami mau. Hak tu hampa nak dengar. Esok kami mau, minggu depan kami mau, tahun depan pun boleh. Don Kedah ni tarikh tempoh matang dia tahun 2028. Bulan November. Yang akan mai dulu ialah tempoh matang Parlimen Malaysia. November 2027. Negeri, bukan November, Ogos 2028. Kita berada hampir setahun di depan. Kalau hampa bubar, kami tak bubar pun tak apa. Tapi tuan-tuan, saya habaq dah kepada pemimpin, saya cadang pilihan raya serentak don dengan Parlimen. Maka negeri paling lewat. Saya dipahamkan PMX pun nak lewat pasal dia tengah lemah. Dia berselerak, sang kancing melompat-lompat. Parti dia tengah pecah. Pemimpin dia sedang berkelahi, sedang berebut kuasa. UMNO hampir lari. UMNO lari tuan-tuan, dia hilang 30 kerusi. Kalau UMNO lari, ni geng Rafizi berapa belas kerusi saya tak tahu lagi, tengah duk bilang. Bila PMX makin lemah tuan-tuan, saya tak yakin dia akan bubarkan Parlimen dengan cepat. Dia akan drag sampai hujung tahun 2027 bulan Disember, tempoh matang. Pilihan raya itu Disember 2022. Kita tuan-tuan, pilihan raya 2023 bulan 8. Hampir setahun lepas pada tu. Jadi kita ada masa. Tapi kita pun nak steady lah. Hari tu pilihan raya berasingan. Hampa pun teruk, aku pun teruk. Tak ada nak kerja. InsyaAllah kita ada setahun lebih lagi untuk sampai November 2027. Panjang lagi masa. Pelancaran jentera malam ini sebagai syarat untuk menaikkan semangat kita, menghidupkan perjuangan kita, menentukan jalan dan arah. Waktu politik bersimpang siur, waktu para pemimpin menjadi lemah, kita nak buktikan kita orang PAS, seminit pun kita tidak lemah untuk teruskan perjuangan. Hampa selera, hampa kelai, hampa nak hidup, hampa nak mampui, hampa punya pasal. Kami PAS siang dan malam, bila dipanggil saja untuk perjuangan, kami akan hadir beramai-ramai untuk menentukan kamilah yang akan menang dalam perjuangan ini. Boleh terbalik mikrofon ni. Pasal apa muzik bunyi? Nak suruh berhenti ke? 33 kerusi yang kita ada, bersama mereka atau tidak, kita akan pastikan kita lawan semua kerusi. Boleh? Kita akan menang semua kerusi. Telah dibuktikan dalam manuver politik, pergerakan pendirian para pengundi. DAP boleh dapat kosong di Sabah. Tidak mustahil di Kedah ni DAP akan lenyap sama sekali. Boleh? PKR sedang lemah,
dia sedang berpecah, para pemimpin sedang berebut kuasa, sedang mabuk dengan kemewahan. Kita akan rampas 2 kerusi PKR di Sidam dan Bakarang. Boleh? 36-0, tuan-tuan. Kita buat macam Terengganu, 32-0. Tak mustahil. Kita nak buktikan bahawa cara hidup, cara memimpin, perjalanan kerajaan, perjalanan kehidupan pentadbiran masyarakat di bawah PAS, aman, damai, harmoni. Boleh, tuan-tuan? Basah-basah dah, lari nak pergi mana? Tuan-tuan sekalian, insya-Allah berkat ikhtiar, usaha dan doa kita semua, negeri ini akan terus diberkati. Akan muncul rezeki yang tidak disangka-sangka. Para pelabur datang berduyun-duyun. Siapa sangka, tuan-tuan? Dalam tempoh 50 tahun sebelum 2020, berbanding 5 tahun selepas 2020, jumlah pelabur yang masuk ke negeri ini mengatasi 50 tahun tu. Minggu 2 hari lepas, Boeing Composite di Bukit Kayu Hitam nak besarkan kilang dia. Boeing ni, tuan-tuan, dia buat sayap kapal terbang. Dia buat komponen-komponen penting kapal terbang Boeing. Syarikat yang buat kapal terbang ni ada 2 yang ternama. Satu Boeing, satu Airbus. Kapal Boeing, ni Dr. Samsuri pandai, dia aeroangkasa. Saya bolehlah dengar dia cakap. Airbus ni, tuan-tuan, dia ada kilang di seluruh dunia. Salah satu kilang terpenting ada di Kedah ni. Dan waktu kita jadi kerajaan, dia telah buat keputusan untuk memperbesarkan lagi kilang dia di Bukit Kayu Hitam. Sekian tak sekian, tuan-tuan? Mereka kata Tok Lebay tak jadi, tak erti di kerajaan, tak erti merintah. Tok Lebay tu PhD aero angkasa. Ramai PhD dalam PAS ni. Ustaz Afnan tak habis dekat-dekat PhD. Kita, tuan-tuan, kita PhD kau kapur dah lah. Tak lekas sikit pun kita. Dengan gaya pemerintahan, pentadbiran pemerintahan kita. Orang luar negara berduyun-duyun masuk, bawa duit main buat kilang sini. Bayar cukai sini, anak kita boleh bekerja. Berpendapatan tinggi di sini. Hak ni orang heran, tuan-tuan, dan orang cemburu. Macam-macam direka untuk memburukkan kita. Tuan-tuan semua, bertahanlah dengan maklumat yang benar. Maklumat yang benar tentang kerajaan datanglah daripada kerajaan. Maklumat yang benar tentang kerajaan bukan datang pada ceplos, bukan datang daripada cyber trooper UMNO yang tengah lapak ayak. Alah 2-3 orang tengah lapak ayak, Tok Pon lapak ayak, Syed Joe lapak ayak, Mulut Abang Jajak lapak ayak. Depa ni duduk dalam UMNO, tuan-tuan. Kalau tak ada jawatan, mati. Kalau tak ada pangkat, mati. Kalau tak ada kedudukan, orang tak panggil mereka bos, dia pun mati. Mereka tak boleh hidup. Mau tak mau kena kebut juga. Betul salah mereka tak kira. Maka mereka pilih dalam keadaan ni, buat fitnah macam-macam. Kita pilih untuk tidak menjawab. Jawab apa benda-benda bodoh lah, buang masa. Nak jadi kerajaan negeri, balik tengok rekod 50 tahun hampa merintah negeri ini. Tengok balik, tengok satu-satu. Tak payah kita tolong reka, tak payah kita tolong cerita, hampa sendiri tahu hampa buat apa. Ada seorang tu jadi setiausaha politik menteri besar zaman UMNO merintah, jasa terbesar dia buat cawan buh gambar dia. Cawan tu lah orang panggil mak tu, cawan besar kan, no? Buh gambar dia, koleh buh gambar dia, koleh. Kalau dia apa dengar dia berucap di mana-mana, orang mabuk tu hampa panggil dia koleh dah gambar. Koleh pula dah. Dia panggil pun koleh. Lekat dia, aku kata. Orang Kedah ni kalau gelap orang nombor 1. Junis Boya. Nama pelik-pelik semua, babu. Tapi lekat, dah orang tu tak marah. Pasal senang cam. Siapa dia pun koleh.
Tuan-tuan sekalian, kita sedang rancak untuk memimpin negeri ini. Mama pelapik pula lah apa pagi tadi. Siapa suruh hampir rasmi pelapik? Dapatlah pelapik. Lalu ni tak ada buku simadah hilang. Tu saya kata puak ni tak ada jawatan mati tuan-tuan. Dia pergi mana? Pergi mana? Pergi mana? Hang buat apa? Hang dah buat apa Di Kedah tak panggil Ismail, panggil ya. Tak tahu pergi mana? Kemarin ada seorang pemimpin PAN. Dia kata, kambing pun tak mau kat bupas. Hampa steam bau babi. Betul tak? Tak bau babi tak boleh hidup. Dia nak steam bau babi. Oh, bau babi hang mau loh. Pandai bercakap kata kat orang. Dia tak tahu kata pak dia dulu duduk dengan kita. Hampa kata busuk ke apa? Hang tak tahu. Dalam perut darah daging hang tu makan duit ni lah. Berapa puluh tahun. Ayah anda dia memimpin parti ini. Sebahagian besar hidup dengan tim Melo tu. Darah hang pun bau pas hantar tak? Ada hati nak steam dengan babi. Baru dapat jawatan kecil tuan-tuan, pengurusi apa tahu. JLC. No, Mandanon bagi. Kata kat pas macam-macam. Heran kita tuan-tuan. Kita jangan jadi teratu, malu kat anak cucu. Hampa dah suruh kutip seorang-seorang. Mampu hari ini dia heran. Pasal apa UMNO di Johor boleh seorang-seorang, UMNO di Negeri Sembilan boleh pakat dengan PH. Dia heran. Kami pun heran macam mana hang boleh ada lampas dulu. Heran loh. Macam mana orang tu boleh jadi pemimpin PAS. Kita ni baik. Bersangka baik. Hormat orang. Kerana lama dalam perjuangan kita bagi jadi ketua. Dia pasal jadi naik presiden tu. Akhirnya gelong. Tuhan tapih keluar habis semua ni. Alhamdulillah. Siaplah komplek PAS Kedah. Ramailah orang PAS berduyun-duyun menyertai PAS. Bila pok ni keluar. Alhamdulillah. Betul tuan-tuan? Jadi kami sihat. Hampa tak ada, kami lega. Serabut hampa dah sini. Saya harap, kita harap dia teruslah kanak betul. Pokok musim hujan tuan-tuan dia sejuk. Dia tengok atas batang apa dia duduk, dia kalah tu lah. Tak ada modal lah nak kata apa, tu senyap lah. Lalu ni dia duduk pulung di Kulim Benak Baru. InsyaAllah kita alu-alukan Saifuddin untuk bertanding di Kulim atau Benak Baru atau Padang Serai. Dan kami akan pastikan hang kalah dalam pilihan yang akan datang. Ada seorang menteri duduk Sungai Petani. Parlimen Sungai Petani. Nama YB Taufik. Baru ni dia buat acara menyelam. Pinjam video orang. Macam dia pergi selam. Lalu tuan video tu kata ambil video ku. Oh baru tahu hang timbul yang banyak. Tak tenggelam. Dia pun kita akan kalahkan dalam pilihan yang akan datang. Boleh? Sungai Petani PAS punya. Kita akan tanding Parlimen Sungai Petani. Kita nak habak hang silap masuk politik muda-muda. Muda-muda pun kena berserawat. Hang masuk politik pun pasal pak hang dah. Betul? Waris pada pak kerusi tu. Orang PAS tak ada aku tu tuan-tuan. 2-3 beradik bertanding pilihan raya. Semua guna pengaruh pak. Hampa salah aku tu. Hampa nak suruh aku kena. InsyaAllah tuan-tuan, semua kerja buat jentera di semua kawasan telah bersedia. Kita lancar jentera pilihan raya ni di semua peringkat. Di peringkat pusat bulan September sempena muktamar di Kelantan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena pergi ramai-ramai. Nak tunjuk kepada rakyat Malaysia, satu-satunya parti yang kita ada. Tak ada pilihan lain lah. Yang bekerja ikhlas lillahi ta'ala. Tak merebut kuasa, tak merebut kedudukan, tak cari habuan, tapi sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit, harta benda untuk kestabilan politik di negara ini. Hanyalah PAS semata-mata. Hampa pergi cari parti lain tak jumpa dah hak macam PAS. Ya ke?
Hampa cucuk. Saya tak tahu tu semua. Ada ke? Aduh, aja orang ni orang marah tuan-tuan. Hampa balik lena aku kena. InsyaAllah tuan-tuan, sikap, pendirian, pendekatan PAS daripada atas sampai bawah akan kekal macam ini sampai bila-bila. Kita berasa lapang, kita berasa tenang, kita berasa senang untuk menyertai perjuangan ini. Tak gaduh nak berebut dengan siapa-siapa. Kita berebut tak mau dah. Pergi peringkat cawangan, peringkat kawasan, berebut tak mau jawatan. Betul? Lawan tolak aku. Lah kena juga. Hampa kena aku. Jadi ketua. Tu sikap PAS. Tapi sekali diberi tanggungjawab, sekali diberi amanah, kita akan pulun, kita akan bertukus lumus untuk melangsaikan tanggungjawab kita. Betul? Satu lepas, saya dengar berduyun-duyun akan menyertai PAS. Berbondong-bondong, orang-orang ternama, orang-orang kecil dan orang-orang besar akan menyertai perjuangan ini. Datanglah menyelami keseronokan kami dalam perjuangan bersama PAS. Tak ada rasa terseksa apa? Hampa kata aku kenyah ya? Bahagia. Betul. Nak bahagia main bersama PAS. Cuba jadi jentera PAS, kamu akan bahagia. Tak pernah dikecapi di mana-mana. Betul? Lah hujan tak lari. Hujan kenyang-kenyang tak lari, hujan lebat belum tentu. Kata hang hebatlah ceramah hang dah kemah. Pakai baju elok kan lah. Hang duk wah kemah tak lari ya, kami duk pegang payung. Payung meletak bawah. InsyaAllah tuan-tuan, dengan semangat inilah kita akan menyertai pilihan raya. Kita akan ada rombongan Negeri Bantu ke Johor. Ada rombongan Negeri Bantu ke Negeri Sembilan. Akan ada rombongan Negeri Bantu ke Melaka. Alhamdulillah, PAS diberi tanggungjawab mengetuai Negeri Bantu pilihan raya Negeri Melaka. Tuan-tuan simpan duit siap-siap, kita beli cencaluk. Melaka belum bubar lagi. Tarikh akhir pembubaran Melaka, tarikh matang dia Disember tahun 2026. Ketua Menteri Melaka kata, Melaka selepas Johor. SBR pun mesyuarat dia. SBR baru menentukan dua pilihan raya negeri, Johor dan Negeri Sembilan. Tidak lama lagi, semua jentera PAS Kedah akan berduyun-duyun datang ke Melaka untuk bantu memenangkan PAS di negeri Melaka. Ni semua malam ni jadi hang tuah. Kita balik negeri kita. Tempat sana dia panggil hang tuah. Di Kedah dia panggil hang taubah. Hang tunggu kami nak pergi. InsyaAllah tuan-tuan, jentera kita telah bersiap sedia. Semua kamera, semua sorotan media sedang menghala kepada PAS. Lagu mana PAS dalam napi dalam kemelut politik yang ada di Malaysia. Tuan-tuan saksikan, kami tak habaq satu persatu. Cuma kami buat apa yang terbaik untuk negara ini. Dengan para pemimpin, rakyat, ahli, masyarakat, penyokong yang ada di Malaysia. InsyaAllah negara ini selamat di tangan PAS. InsyaAllah. Sekian.